Hei, menyerap aku hari ni. Macam mana aku tak marah? Korang tengok video ni. Hari ni saya memang nak menyuarakan rasa marah dan kecewa terhadap insiden buli yang berlaku di Giat Mara, Melaka. Okey, kisahnya macam ni. Ada seorang pelatih OKU di Giat Mara jadi mangsa buli kawan-kawan dia dekat sana. Kalau orang kejut kau tidur kau dah panas, ni pula kena baling dengan botol tu. Tak cukup dengan itu, dia orang main sorok-sorok motor pula. Yang buat aku panas sekali. Ramai-ramai dengan bangganya buat video. Wah, siap buat video Anggap buli itu normal sekarang. Banyak lagi benda-benda yang tak berperi kemanusiaan. Ini bukan satu gurauan kepada pihak pengurusan Giat Mara dan pihak yang berkuasa. Ni satu penderaan. Tolong ambil tindakan sekeras-kerasnya terhadap individu tersebut. Jangan jadikan institusi pendidikan sebagai tempat sarang pembuli. Jangan sampai budaya buli ni dinormalisasikan. Tiada maaf bagi pembuli. Apatah lagi terhadap individu OKU. Sepatutnya dilindungi. Senang-senang korang buli. Kepada Giat Mara, tolong buat sekali test dekat diorang ni. Sebab saya rasa diorang ni otak tak ada. #StopBully. #lindungi OKU.